Ada beberapa tabung ataupun sumbangan yang akan diberikan. Yang pertama, tabung kebajikan. Ini setiap anggota yang terlibat dalam bencana kerja meninggal dunia akan menerima sumbangan sebanyak 1,200. Ini yang telah pun diberikan pada hari ini. Yang kedua, tabung amanah perwira dan pertahanan negara. Ini bagi kes kematian, bantuan sebanyak RM25,000 akan diberikan kepada waris. Cedera parah dan hilang upaya kekal 8,000 hingga 11,000, cedera ringan 1,000. Bentuk bayaran ini bergantung kepada penilaian pakar perubatan. Yang ketiga, skim ex gratia bencana kerja PDAM. Ini melibatkan semua pejabat awam. Kos meninggal dunia akan menerima pempasan secara pukal sebanyak 20,000 dan juga bayaran bulanan kepada waris yang layak, termasuk kes hilang upaya kekal, hilang upaya melebihi 21%, hilang upaya kurang 20%. Sumbangan daripada FPK Perak sebagian daripada insentif kebajikan, FPK Perak akan turut menyumbangkan RM11,000 setiap anggota yang terlibat. Yang kelima, koperasi PDRM. Ini yang mencarum dalam koperasi. Ini bantuan khairat kematian sebanyak RM1,500, pampasan insurans di antara RM36,000 hingga RM211,000. Bergantung pada jumlah caruman. Jumlah keseluruhan bantuan ataupun sumbangan yang akan terima ni oleh waris, semua waris dianggarkan RM58,000 hingga RM269,000 yang akan diterima.